Biasalah tempat stesen minyak ni ada tempat lepak-lepak macam tu kan. Okey, yang tu seorang, lori tu sedang mengisi minyak. Nampak? Okey, hangpa perhatikan. Yang lepak-lepak ni dia cucuh isap okok. Dah sambar api. Terbakar terus hangpa. Dah ke lori pula dah terbakar. Mungkin dia rasa merokok kat situ selamat sebab jauh. Tapi kalau tengok kat sini tak dia punya wap minyak tu merata pergi. Daripada lori sana, dia boleh pergi tempat yang depa lepak tadi. Kemudian depa cucuh je rokok, terus menyambut. Nasib baiklah sempat dipadam. Jadi hampa hati-hati. Kan dekat stesen minyak dah diletak tanda jangan merokok. Kalau merokok, inilah jadi dia hampa. Nasib baik tak terbakar lori, satu lori. Sempat dipadamkan.